Alright Yen, video sebelum ni kita dah tunjukkan secara kasar mengenai motor QJ Moto SRK 250RD. Jadi dalam video kali ni saya nak terangkan mengenai spek untuk motor ini. Kita mulakan dengan bahagian hadapan. Motor ini dilengkapi dengan lampu LED. Untuk brakes, motor ini menggunakan sistem ABS dan juga ada clipper Brembo. Okey, untuk enjin, motor ini menggunakan 4 silinder. Motor ini 6 speed dan max power dia 30 ataupun 15,500 RPM. Newton meter torque dia 22.0. Motor ni menggunakan suspension monoshock. Selain daripada tu, dekat tayar belakang ni dia menggunakan Brembo juga dan ada ABS juga. Okey, itu sahaja penerangan untuk motor ini. Jadi kalau korang berminat, boleh tekan button follow, like dan share dan nantikan part 3 daripada kami. Ciao!